Hai, saya nak air hari kau mati. Alamak. Woi. Kau ada buat Alamak, puasa macam mana ni? Apa kata kalau kita jumpa Ustaz Azman? Ha, Ustaz Azman. Jom lah. Jom. Assalamualaikum Ustaz Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa jadi kalau kita tak sengaja terminum di bulan puasa? Kan? Jawapannya senang ni. Kerana terlupa atau tak sengaja dan apa-apa sebab tertentu seperti sakit dan sebagainya, tak apa. Dan kalau tak sengaja sah. Kerana sakit selepas puasa nanti kena qada balik. Tapi kerana sengaja batal. Lah, ya. Apa tak salah kan? Aduh. Hei kawan-kawan, kita perlu belajar pasal puasa ini. Kalau tak, kita takkan tahu dalam puasa, niat, berbuka, sahur, tarawih. Kata kita nak more je. Takkanlah hari-hari nak makan. Raya pun nanti makan. Aduh, hai. Okey, salam daripada saya. Betul tu. قشعر يا أحزاب ومصادر